Nama saya Selamat, ya kan. Mula-mula banjir, orang ni pada ingat ni banjir kan karena kampung ni selalu ada banjir. Tapi tak fikir ni banjir sebanyak ni. Lepas tu jam 2 air bertambah lagi banyak. Orang pada keluar semua mengungsi kepada surau. Aku sendiri yang bawa anak, isteri isteri saya, anak bawa ke surau. Mengungsi jam 2 malam. Air tinggi sekitar 1,50 meter. 1,50 meter tinggi air. Lepas tu dah sampai ke surau, orang baru ada 8 orang. Orang semua pada duduk dekat rumah, tak boleh keluar lagi. 3 hari 3 malam baru boleh keluar. 3 hari 3 malam makan tak ada, minum tak ada. Minum air hujan. Minum air hujan, makan tak ada. Lepas tu keluarlah Pak Kecil, semua perangkat desa keluar, baru jumpa orang dekat rumah. Sekarang kita nak butuhkan apa lagi ni? Pasal ni tanah masih bertumpuk-tumpuk. Itu tepi-tepi jalan semua tanah, tengok. Ini jalan kalau hujan tak boleh keluar, anak tak boleh hantar sekolah. Pasal jalan belum. Fasiliti jalan, fasiliti jalan. Itu Pemerintah. Kami daripada Malaysia, apa yang kami boleh bantu? Boleh bantu, pasal nak bantu macam beras itu kan. Pasal sawah pun tak boleh pergi lagi. Sawah pada sumbat semua. Orang petani tak boleh bertani lagi.